your favorite girl is here. Hello guys, welcome back to channel Ashrah Rudi. Your favorite girl is here. So konten hari ni konten yang menyayat hati, sebab konten ni konten di mana fan Siti Min, iaitu Minutes, bagi hadiah. Korang ingat bagi hadiah dekat Aiman dan Ashrah. Sorry korang sebab Ashrah tak berapa sihat sangat. Overwork. Oh my god, stop here guys. Okay, so kalau korang tahu hadiah apa, hadiah mahal-mahal yang Minutes bagi, korang boleh tengok konten ni sampai habis. So let's go. Ceci ambil hadiah. Weh, banyak weh. Ya Allah, aku tengoklah Minutes kumpul duit beli hadiah korang. Tak ada, Mami datang seorang. Kau Mami datang seorang? Tak, Mami datang husband dengan anak. You bawa budak-budak meeting yang tempat lain. I nak me time dengan kawan. Kau Mami bagi duit kat suami ya? Lambat lagi kau nak bagi aku. Fikir suami punya ada lah. Nak bagi aku. Minat. Terima kasih. Dekat beg ni ada nama untuk masing-masing. Aisyah. Dia ada stiker lagi. Wah, ada special. Dia kan garsi lagi. Ni mungkin tengok lagi. InsyaAllah unboxing nanti. Nanti kena unboxing konten. Nanti tajuk kontennya apa? Unboxing hari kahwin. Ni caranya. Wow. Ni Aiman punya. Wow. Kalau first time dapat jam. Aiman punya. Ni ibu. Ibu. Engkau lah. Jadi saya cakap Noli, yang ini special. Sebab ini kena order dan di tempat. Buat lampu, ada gambar Aiman dengan dia nak buat konten ke apa? Aduh, Mami guru besar. Ini nanti buat konten pakai terondol. Wih, gemar Aiman. Aisyah. Ada Aisyah. Ada nak ngomong juga. Itu hati-hati kalau nak buat konten. Itu Aiman. Aiman. Bos Isnin Selasa. Untuk Aiman, tadi dah bagi orang. Oh, cute. Terima kasih. Apa nama dia tadi? Raya. Terima kasih Raya. Aisyah ni daripada kita orang cakap. Cepat. Terima kasih banyak-banyak. Yang ini special dari Mami. Fresh flower. Warna pink. Bunga-bunga selama ni cuma Mami yang pilih. Mami have good taste. Wow. Ni beg besar. Ni. Okey, beg besar satu. Wah, sakit kau memahami. Pak kami belajar. Belajar dari kesilapan kan? Kami untuk Icam. Satu dari ibu, satu dari Mami. Oh, Isyam kau pun dapat? Satu dari ibu, satu dari Mami. Okey. Terima kasih. Wah, banyak sangat dah bagi ni. Oh, bawah semua dah. Banyak sangat ni. Kalau malas buat konten lagi ya.
cakap diri sendiri. Jangan marah dia. Cakap diri sendiri. Harapan fancy pula. Harapan diorang. Sorry. Diorang bukan marah tau. Bukan marah. Kita bukan marah, merajuk je. Terima kasih. Bagi semangat. Bagilah ucapan. Yang banyak bahan. Orang saling melengkapi. Jangan salah-salah. Kau ni. Orang ambil lah kesalahan Ambil tu. Sampai ibu dah tegur. Alah sedih lah nak bagi ucapan. Kita nangis cuma so ucapan dia Sedih lah. Alah fikir Mami nak tak apalah. Nah, kita salah satu. Kita pun punya dia juga. Mami nangis. Aisyah kena kuat. Aku sudah faham. Ibu tahu Aisyah penat. Tahu. Tapi Aisyah kalau nak waktu sini ada. Dekat lagi sini. dia tahu nanti apa kau jangan tahu. Dia macam konten yang birthday tu tau. Harapan terima kasih Mami, terima kasih Abedi, terima kasih Kak Langan, terima kasih Kak Sina. Hadiah ni, hari tu dah bagi, hari ni bagi lagi. Banyak dah korang bagi hadiah ni. Korang gede sangat hadiah ni. Semoga rezeki korang lancar, mudahkan segala urusan. Lagi juga kau. Tidak, sosok kuat tau. Kita dah tadi. Maaf lah sebab kalau apa yang kita orang buat tak menepati expectation korang silang. Tapi terima kasih sebab siapa kita orang daripada kita orang tak ada apa-apa, daripada kita orang partnership campak sampailah kita orang dinotis oleh Abel. Apa korang semua, kita orang semua tak nampak. Tak ada orang nampak semua. Terima kasihlah sebab korang merata konten kita orang. Suruh marah orang yang salah. Marah je. Marah saya kan. Okay, itu je. Terima kasih. Kalau buat lebih baik dah lepas ni. Baikkan lah dia terus sampai nak buat orang baik pun buat dah tak bisa. Korang tak dapat balas jasa ni, cuma korang boleh, insyaAllah korang boleh push lagi korang punya idea, konten. InsyaAllah. Tapi cakap korang punya fans dah buka. Tahu ni ada je. Mana tu Betul saya. Betul. Malu nak tunjuk muka. Bila perlu dia keluar. Betul ni apa? Layan kata-kata gini. Tapi itulah penghidupan kami juga kan. Sebenarnya kadang stres, tidak apa aku lah macam senang. Kadang pergi hadiah tu pun tak pernah bagi hadiah mama ada orang lain kadang. Tapi macam semua orang dah bahagia untuk orang lain macam tak kenal lah. Mami dah lama dah tengok ayat tu kan. Selalu Mami suka sini. Lepas tu Mami rewind. Lepas tu sekarang tinggal lah. Lepas tu tengok ayat ni bermusim ke? Dulu Ami nak macam tu. Dia tak adalah tapak-tapak macam ni kan. Berubah seminggu nangis. Berubah 3 hari. ya, rasa ibu Mami sedih lah. Pukul 6 pagi confirm dia mesej. Tak boleh ni. Penyedih. Terus kau. So apa-apa kau akan ngadu kat situ lah. Apa benda dia orang buat ni. Ingat Syah, belakang kita ada ramai. Ya. Ni semua dari fans-fans ni yang buat ni kan, nak bagi kira kat ni. Cuma dia cakap okey lah kalau si Timmy kita dah plan dah dulu. Kalau si Timmy dah comeback nanti 2.0 nanti kita nak bagi gila, bagi naikkan semangat kau bawah semua. Menjadi. Semangat lagi kan. Tahun depan kan channel baru masuk. Kalau lama lagi. Kalau Awal dia korang dah bagi. tak bersama tu, korang harap Takut. Dengan siapa pun insyaAllah kita akan selamat. Lain je lah. Bentang diam-diam.
Rindu tau, rindu. Macam dia kelaminan ke. Waktu balik dah kahwin tu, ibu nak jorang lah. Ibu nak sabar. Dapat vitamin tu kita bahagia. Yalah, good luck korang Jadi kita beramal lah. Jom. Nampak tak? Aku rasa aku berada di dalam kelab ibu. So kita dah selesai perjumpaan. Unboxing insyaAllah esok hari. Untuk Aiman, siapa tak cukup weh beg dia weh? Tak cukup weh beg dia. Apa sel lah macam hadiah dia lagi banyak daripada saya ni? Dia tak boleh jadi ni. Tak, sekarang ni apa sel hadiah kau macam lagi banyak dari aku ni? Suka sebab saiz kau banyak XL. So dia tak muat beg. Kenapa? Dengki kan? Jangan dengki-dengki. Apa sel aku punya muat satu beg? Saya tak tahu. Saya semua terima je. Alhamdulillah rezeki saya hari ni lah. Bentang fans kita ramai perempuan kan? Banyak kau dapat. Ni Nadi. Ya. Okay, so hari ni Aisyah dengan Aiman akan unboxing hadiah yang kita orang dapat dari Yes. Tapi hadiah Aisyah je, hadiah Aiman konten Aiman. Okay, so first and foremost kita akan buka hadiah ni. Ni digubah khas oleh Mami. Muka tu jangan nak tu sangat. Comel je, diorang siap buat stiker lagi tahu tak. Untuk Aisyah, khas stiker Aisyah, khas stiker Aiman. Wah. Kenapa aku tak dapat perfume? Kau punya hadiah lagi banyak daripada aku lah. Tengok siapa tak Alah puas dia, dengan beg. itulah hadiah Icam ah. Oh iya ke? Hadiah editor aku bukan hadiah aku ah. Yang first kita ada Elianto dalam ni. Spray sikit. Sedap. Macam bau, dia bau soft. Tapi Oh, ini aku pernah ada minyak wangi ni. bau apa? Bau vanilla. Aku ada pernah ada minyak wangi. Di satu set dengan air talent. Jangan cabut lampu dia. Ada lampu. Alah. Okay, kita posing. Weh. Tapi tak nampak sebab siang. Nampak lah. Lepas tu kita ada 3 colour tudung bawah. Thank you very much. Dia design apa tu? Bentuk ribbon. Muka. Wow, ni yang paling excited. Ni antara yang paling excited. Tak, yang paling excited habis. So, kita ada West Time. Ini. Oh my god, is this expensive? Wow. Gila. Aiman, masuklah sikit kamera. Tengok. Jangan dekat Gila sangat. boy. Bagi boxer ke apa? Dah ada boxer ke? Aish, mestilah ada. Baju mata. 1, 2, 3. Wow! Ada gelang dan juga jam. Mesti aku dapat jam juga. Sibuklah, ni aku punya hadiah. Oh, kita ada 4 jenis gelang kat sini. Oh, jadi mal lah apa ni kau. There's a lot. Jadi mal kenapa? Mal kan banyak. Bukan mal kodok. Ah. Kau ni masih lagi tak move on. Itu mal apa? Mal Stella. Mal Mal tu. Manalah aku tahu nama dia, orang panggil mal. Habis tu panggil apa? Aku panggil dia Ikemal. Kau menjelas. Okey, seterusnya. Ya. Kau ni yang macam nak tolong Hadiah kau kan? Kata tak bagi aku sentuh. Aku dah duduk diam dah ikat peluk tubuh ni. Okey, tak bagi kau sentuh, tak bagi kau cakap pasal hadiah kau. Okey, seterusnya kita ada. Buka lah yang kecil-kecil dulu. Kau besar-besar. Wah, Calvin Klein. Tak sabar nak tengok boxer. Aku boleh teka kau punya Calvin Klein tu apa? Tak nak teka. Tak lagi. Kita ada Ya Allah, jangan Sephora. kalau boleh tenggelam bawah-bawah lagi. Sephora. Kata saya kecil. Seterusnya kita ada Sephora.
Wow, ada kad. Baca dulu. Aisyah, love. Terus kuat je. Dunia YouTube memang penuh cabaran, tapi ibu tahu. Oh, daripada ibu ke? Ibu tahu Aisyah kuat, sabar dan berbakat. Thank you, ibu. Jangan biar kecaman pada kesina Aisyah. Teruskan berkarya dan jangan pernah padam semangat tu. Dua, satu dalam packaging ni. Ini spek rambut. Bling-bling pink. Thank you, ibu. That's such cute thing. Nanti kau benda apa? Muka tu jangan nak serius kan, boleh tak? Ni mesti perform. Oh, gloss. Gloss? Gloss. Wah. Gila lah. Kamsahamnida. Ada harga. Kan ibu tak tanggal kau ni pun. Cuma kan, kenapa kita ada minions yang mami lah, ibu lah. Diorang ni sugar mami. Kau ni tak baik tau. In a good way lah. Semoga diorang dimurahkan rezeki. Kalau korang nak tengok hadiah Aiman, nanti kat konten Aiman. I love it. Wow. Alright, next. Thank you, ibu. Next we got Dah keluar ada Daisy tu, Daisy je lah. Besar-besar ni. Daisy tu apa? Aku mulut pinjam lagi. Daisy. Baju ni baju. Untunglah dapat baju. Ini ada stiker. Engkau. Is it dress ke blouse? I think it's kemeja labu. Blouse. Kemeja labu. Thank you. Kamsahamnida. Oh, yang ni yang suruh pakai ni. Kan bukanlah buat konten sama-sama tu baju lain. Inilah baju matching. Oh, yang kau warna matching. Okay, thank you. Sekejap, seterusnya. Tak luar. Buka pintu. Sorry lah, kereta kecil. Lepas ni Aisyah ada kereta besar kan? Ya, boleh dia. Besar lah, macam bawa lori. Habib lah sekali. Habib lah sekali Aku nak tengok Habib tu. Aisyah rasa dapat ni apa? Another charm. Ni Aisyah dah ada satu ni, orang bagi rabbit. So let's see here. Wow, ada kad. Umul. Oh, daripada Umul. Umul tak ada hari tu? Tak ada. Okay. Kak Umul tak ada. Nanti bila-bila Kak Umul boleh datang, okey, jumpa kita orang. Betul. Umul harap Siti Min suka hadiah kecil daripada Umul ni. Frame down. Oh, ni yang daripada Dubai tu frame down dan Pandora. Umul ikut perjalanan Aisyah dan Aiman sejak mula AI. Tim dari Syahman, Manaik sampai kalian jadi new generation. Umul betul-betul gembira bila kalian berjaya ke tahap ini dari partnership yang pernah dikecam. Akhirnya Siti Min berjaya menggunakan komuniti Minions 450 hingga kini mencecah 5K. Satu percaya payah luar biasa pada menyentuh hati bila tengok Aisyah dan Aiman naikkan tela sementara. Umul juga minta maaf bagi pihak Minions kalau aku salah faham. Merajuk. Dia suruh aku maafkan Siti Min dan aku merajuk. Sama merajuk lah. Semoga Siti Min terus kuat kekal sampai akhir tahun dan seterusnya. Jadikan partnership yang benar seperti teruskan semangat dan jangan peduli kata-kata orang. Mengikut dari awal tahu berapa warnanya perjuangan Siti Min. Terima kasih. Thank you, Umul. Aisyah nak tengok apakah isinya. 1, 2, 3. Ikut sambil. Pulak dah. Macam tak nak bagi. 1, 2, 3. Wah! You light up my life. Is it like charm? Charm. Nice lah. It's gold charm. Wah. Agak-agak aku punya apa? Spiderman ke? Ni macam telur. Tapi lawa lah. Tak tahulah. Oh, ni. Kekatu lah. Kekatu tu yang pergi dekat lampu kalau lepas hujan. Ni kelip-kelip. Yalah, kekatu lah tu. Ni jangan tunjuk sangat. Nampak tu boleh tak? Kelip lampu. Seterusnya Victoria Secret. Bila lah? Semua barang mahal-mahal. Pula juga. Allah. Barang dia mahal-mahal lah. Kelempang lagi. Mana dia? Barang aku semua barang Shopee. Tengok barang Aiman apa. Banyak lah kau. Biadab. Korang kena wah. Pandainya pilih perisa. Pure seduction dengan romantic. Ini signature. I don't care lah, but it's a good one.
Tengok, nampak kan? Dia spray mana dulu? Sanggul dulu. Maksudnya sanggul bau. Sudahnya. I love it. Thank you. Ni from siapa? Tak dekat. Tu. Stiker. From Fancy Timin. Kau ni lah. Luna juga. Kau yang nak buka dengan aku? Alah. Barang kau semua mahal-mahal. Sama-sama. Barang aku semua daripada Shopee. Aduh. Seterusnya daripada Kak Noli. Ini ibu cakap kena Tempah. ini tempah. Lama. Ambil masa yang lama. So apa benda? Ush. Wah, dekat. Kita baca dulu. Aisyah akan tahu dalam masa sekarang mungkin awak down. Down lah Aiman, dia punya pasal. Tahu lah. Jangan lupa setiap video awak ada aura inspirasi yang positif untuk ramai orang. Semangat Aisyah, teruskan perjuangan penonton setia, sentiasa sokong awak. Tolong jangan down dan give up, okay? Ikhlas dari hati Kak Noli. Thank you. Gini sangat lah. Elek nak aku cium lah tu. Okay. Ayo. 2, 3. Weh, coklat. Sabar. Aku selalu terfikir tau, kalau fans bagi muka Aiman kan aku macam nak buat apa ke muka Aiman? Dia Ini sakit. kau pun mesti aku dapat juga macam ni. Aku rasa aku patahkan nampak. Dia kalau ni sesuatu orang yang Ada lampu. orang yang nak berkahwin ni. Itulah Oh masalah dia tu. kahwin. Oh dia macam ni. Cuba kau try pasang sebab dia kata hologram. Oh macam tu. Nanti dia keluar. Ya. Apa? Dia 3D. Kau tipu aku Aiman. Ya. Benci kau. Sabar, kau buat dulu. Kau tengok dulu. Okay. Pasang je lah kat sini. Balik kau ni. Kerja. Situ. Pegang ni. Bantu lah sikit. Hadiah siapa? Alah, tadi tak bagi aku pegang lah. tak Itulah, boleh. tak boleh sentuh lah. Sekejap, kita kena kat sini. Kan hologram tu dah pasang belum? Tu tak warna ni. Dia siang tak nampak Dia ada lah. lampu merah je. Nampak dia terkeluar tu. Apa? Sanggul kau terkeluar belakang. Moncoknya Aiman ni. Lama. Sini. Ini nak santik Aiman je. Santai aku. Nanti kena kau sekali. Ni box ni Aisyah boleh guna letak barang. Thank you Kak Noli. It's so Weh, cute. serius lah dapat power bank. Itu aku punya. Tengok kau gampang kau lagi. Ya Allah. Laparnya. Letaklah sini. Okay, next. Oh my god. Tinggal 2 hadiah yang gempak. Semua hadiah gempak. But this one like, I need to know what is it. Untunglah dapat habis. Calvin Klein. Aku minta boxer kau yang dapat ni macam mana ni? Sama, tengok dulu boxer ke set bikini. Allah, handbag. Wow. Berapa ringgit? Ada harga lah. Oh, dia tutup. Aku nak baca. Tak baik, orang dah tutup, jangan cari. This expensive bro. Bag Calvin Klein. Cantiknya. Kita gila dengan outfit aku sekarang. Wow. Oh, that's gorgeous. Wow. Tak apa ya Tuhan tu, semoga ada orang belikan aku bag Calvin Klein juga. Kamsahamnida. Amin ya Allah. Ya Allah. Apa kau ni? Kau dapat jadi kau dapat 3 paper bag. Tapi tak besar. Kau dah lagi keempat lah Mana kot. tahu 3 bag tu di situ kau ke? Logik sangat. Kau suka kat ni? Aku ambil satu. Asal Aku ambil yang ada kacang. Spare yang coklat biasa. Ambil lah. Orang dah bagi. Kau kata kau tak suka makan kacang. Aku nak satu je. Apa lah weh. Tak apa, aku nak makan ni. Kat mana cepatlah buka Habib makan coklat pula. Aku ni dah lah jealous kau dapat Habib. Aku pun nak Habib juga. Boleh kau laki. Sekurang-kurangnya bila aku dapat Habib, itu boleh simpanan masa depan aku tau. Benda tu boleh jadi simpanan di masa akan datang aku. Sekarang ni kat emas kan tengah meronta-ronta dia punya harga. Diam lah. Apa suruh jadi lelaki? Okay, so sekarang Jangan kita sampai aku potong bebek aku, kau tahu tak?
sekarang kita ada hadiah terakhir, Habib. Mari kita buka. Exciting. Weh. Ada dekat. Sabar. Kau relax. Kita dekat Premium. Gila lah. Daripada Sheena. Oh, Kak Sheena. Dengan Abang Zaim and family. Salam Aisyah. From day one until now. Suka sangat tengok Aisyah. Matang dan positif. Matang? Tak matang. Matang lah. Thank you masih bertahan hingga kini dan teruskan berkarya. Jadilah seorang yang sentiasa humble dan bersemangat. All the best untuk semua yang Aisyah buat. Sama macam ucapan dekat Aiman dan cakap juga dekat Aisyah, semua strip kita support tapi Siti Min ada special place dalam hati. Kalau kata ship ni tak berlayar, please bersahabat di luar konten. Friendship korang nampak sangat-sangat ikhlas. Mana dah. Saling support each other. Terima kasih Aisyah kerana telah sama-sama bangkit dengan Aiman. Dari saat-saat korang sama-sama dikecam. Teruskan rajin dan konsisten. Dengar lagu Butterfly mesti ingat Siti Min. So fly high. Butterfly tu? Rama. Butterfly Terbang tinggi di angkasa. Tanpa ada yang... Okay, Aiman, bersedia. Jangan. Wah! Tapi ni apa? Rantai kot. Rantai? Rantai kaki. Manalah aku tahu. Is it real gold? Tu subang lah kat tindik kat hidung. Tak. Ni real gold ke? Habis tu Habib Gelang lah. Wow. Pak Din, dia boleh tarik macam ni. Senang je. Pak Din. Wah. Ni apa? Ni lebih dia ke? Bukan. Ni apa? Hidung. Cuba cucuk hidung. Itu aku rasa tempat potong. Kan susah. Wah, Aisyah pakai sekarang. Macam sosis. Lapar kan? Macam ni lah weh, macam apa tu nama dia? Ulat lava tu. Bukan ulat lava, ulat sagu. Ulat sagu betul. Yeay. Tak tahu ni apa tapi macam simple. Adalah buku manual dia, tengok. Kau ingat ni apa buku manual? Wah, terima kasih. I love you very much. Okay. So, terima kasih kepada semua pemberi hadiah. Ada lagi kan? Ada. 3. Aku punya apa ni? Ni. Tinted kereta. Sudah, Aiman, sudah. Yalah, kena sidai dengan Aiman duduk kau nak cakap apa? Ya, itu memanglah post konten kalau kau pun sama. Alah, hai kena sedih sekejap pun tak boleh. Main fikirlah apalah. Alah, hai berkira lah awak ni. Okay, saya nak cakap terima kasih kepada semua pemberi hadiah. Hadiah Aisyah dan juga hadiah Aiman. Jadi kalau korang nak tahu hadiah apa yang Aiman dapat, sebab hadiah Aiman banyak lah juga. Nampak mahal-mahal. Okay guys, so korang boleh tengok dekat konten dia nanti. Jadi maaf anda kata ada tersalah bicara sepanjang konten ni dijalankan. Aisyah harap korang boleh tonton konten dia sampai habis. Terima kasih kepada fans Siti Min, Minion. Terima kasih kepada semua supporter kita orang, Aiman Stalai, Esmi dan juga semualah dari segi partnership apa-apa pun sekalipun. Jadi maaf seandainya kita orang tiba-tiba malas ke terkurang. Tak, aku tak, bukan kita orang, kau seorang. Aku rajin. Kau malas lah. Aku rajin. Kita orang tak perform ke? Tak perform tu Aiman lah. bukan aku, maksudnya itu memang di luar kawalan lah. Kadang-kadang ada idea, kadang-kadang tak ada idea. Okay, so sehingga kita berjumpa di konten seterusnya. Jangan lupa support Aisyah, support Aiman, support Sunu. Item ni ada. Kita jumpa lagi. Siti Mu'min.